Kalau korang ada anak umur 2, 3, 4 tahun, ni adalah 3 barang yang anak korang confirm suka kalau korang beli dekat diorang. First, kita ada buku My Early Picture ni. Buku ni sangat visual. Kalau korang tengok dia punya gambar-gambar dalam ni, dia sangat besar, warna dia sangat striking and sangat cantik lah. Kalau anak-anak kita tengok, dia memang tertarik and mudah untuk dia belajar bila tengok visual yang menarik macam ni. Macam anak saya sekarang, dia sukalah tengok. Dia akan sebut apple, ball, cake, apa semua kan. And bila kita tanya dia, aiskrim mana satu aiskrim, dia tahu dah, dia tunjuk yang mana. So memang akan meningkatkan diorang punya vocab lah dalam bahasa Inggeris. And dia ada banyak lagi lah kategori. Numbers ada haiwan liar, bahagian makanan, ada bahagian badan. And My Early Picture book ni dia ada 6 jenis. Korang boleh pilih je lah korang nak yang mana satu. And then yang kedua, kita ada botol susu jenama Pigeon. Botol susu ni best sebab apa? Sebab dia tak mudah berkulat. Kulat air tak mudah naik. Kalau botol susu biasa tu kan, korang akan nampak warna hitam mudah naik dekat tepi-tepi dia ni. And nak tanggal sangat susah, nak gonyol sangat susah. Memang kadang-kadang tak hilang pun, terpaksa tukar puting lain untuk make sure dia punya hygiene kan. Tapi kalau botol susu Pigeon ni, memang dia tak ada melekat lah semua tu, sebab dia high quality punya material dia guna. And puting dia ni pula, kalau anak korang tungging ke apa kan, terbalikkan botol susu ni, susu tu dia takkan keluar selagi anak korang tak hisap susu tu. So memang sangat best lah. Tak adalah susu tu tiba-tiba tumpah atas muka kan kalau tersilap tungging ke apa. So bila korang dapatkan botol ni, dia akan bagi sekali dengan puting. Tapi kalau korang nak puting saiz lain pun, dia ada sediakan lah dekat dalam kedai yang sama. And then last one, kita ada kerusi ni. Kerusi ni sangat sesuai lah kalau anak korang nak buat makan ke, nak buat tulis-tulis ke. Saiz dia memang just nice lah untuk anak-anak korang yang dah mula boleh duduk tu kan. Dia boleh buat makan, boleh buat tulis-tulis. Kalau macam anak saya sekarang kan, dia nak makan kan, dia akan ambil sendirilah kursi ni untuk dia makan kalau kursi ni duduk jauh dari kawasan kan. So kalau korang nak dapatkan 3 item ni, boleh klik link produk yang saya dah tag dalam video ni.